أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teruskan dalam surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnianya serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menjadi tetamu jemputan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajipan solat fardu maghrib yang sama-sama kita dapat lakukan dalam surau ini secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita diberikan kelapangan waktu. Dengan kelapangan itu kita dapat sama-sama memanfaatkan masa kita dengan berada dalam majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keberkatan dan rahmat dalam hidup kita insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat ke-27, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'aasim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an minal laili muzlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang bermaksud, dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan, yakni syirik dan maksiat, balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya, serta akan ditimpakan kehinaan. Tiadalah bagi mereka perlindungan dari siksa Allah. Muka mereka yakni hitam legam seolah-olah ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita dari malam yang gelap gelita. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah diberikan kesempatan dan diberikan sama-sama kita nikmat pada malam ini untuk mendengarkan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya serta hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat sama-sama kita menjadikan ia sebagai pegangan dalam hidup kita, yang mana di akhir zaman ini perlu kepada kita untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila mana kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, makna kata bukanlah kita hanya mengikut apa yang dilakukan oleh orang lain. Berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah makna kata kita perlu dengan pengetahuan ilmu, yang mana dengan pengetahuan ilmu itu kita dapatkan daripada sumber kedua ini. Maka dengan itulah sangat eloklah bila mana kita dapat berada dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita melihat apakah nasihat-nasihat yang boleh kita terima, apakah perkara-perkara yang perlu kita ambil maklum sebelum mana kita melakukan perbuatan ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh menjadi perkara itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi perkara itu adalah perkara yang baik, namun kita bila mana kita tidak dapat melakukannya disebabkan kita tidak tahu akan fadilat dan kelebihan sesuatu perkara tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang mungkin kita kebiasaan lakukan, amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang besar kepada kita, yang walaupun sebenarnya secara tidak sedar kita merasakan ia perkara yang kecil. Okay? Antara amalan yang boleh kita istiqamah iaitu melakukan solat secara berjemaah, melakukan solat secara berjemaah. Dan alhamdulillah bila mana kita diberikan nikmat, iaitu nikmat terdapatnya pusat ibadah, terdapatnya masjid, terdapatnya surau,
Ini merupakan satu nikmat. Tatkala saudara-saudara kita di Palestin, dalam mereka hendak melaksanakan ibadah juga, mereka berada dalam keadaan tidak selamat. Mereka dibom, mereka dibunuh, dan mereka disiksa apabila mereka hendak melakukan ibadah. Maka kita di sini diberikan nikmat yang luas, hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Bila mana kita diberikan nikmat tersebut, maka begitulah hakikatnya. Bila mana nikmat tersebut ada di depan mata, namun tidak dapat dirasai dan tidak dapat dinikmati oleh ramai manusia yang sepatutnya dapat mengambil peluang dan ruang. Okey, jadi kita melihatlah dalam kehidupan kita, rumah Allah Subhanahu wa taala ni, khususnya kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang dilakukan ini merupakan amalan yang besar, iaitu amalan solat berjemaah. Dan beruntungnya mereka yang dapat melaksanakan solat berjemaah, khususnya yang dilakukan di masjid dan surau, ia memberikan kelebihan kepada kita bahawa ibadah sunnah ini yang besar, bila mana dia sunnah dalam mazhab kita, solat berjemaah ni merupakan fardu kifayah. Bila disebutkan fardu kifayah, maka bila mana tidak ada seorang pun yang melakukannya, akan menyebabkan, akan menjadikan dosa kepada seluruh ahli karyah tersebut. Maka mereka yang menghadiri majlis, hadiri solat berjemaah ini, telah menyelamatkan satu kumpulan ahli karyah ataupun satu penduduk kampung itu daripada terjerumus dalam dosa meninggalkan amalan fardu kifayah. Jadi alhamdulillah, sebab itulah besar pahala bagi mana mereka yang mengambil peluang ini untuk melaksanakannya. Dan bila mana kita diberikan peluang untuk berada dalam tempat yang mulia ini, maka kita manfaatkan dia. Dan alhamdulillah, ini adalah salah satu majlis ataupun program yang baik yang diteruskan oleh Jatuh Kuasa Masjid, yang merupakan satu perkara yang memberi kekuatan kepada masjid. Yang mana majlis-majlis tarbiyah seperti ini, majlis-majlis ilmu ini adalah tujuannya adalah untuk sama-sama memberikan peringatan, tazkirah, peringatan kepada kita untuk menjaga diri kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Kita lihat di sini bahawa ayat tadi baru menyebutkan kepada kita berkait dengan hadis yang telah dibacakan pada minggu lepas, yang mana kita dah melihat keterangan dalam bahagian yang awal, iaitu keterangan berkaitan dengan takwa. Dan keterangan berkaitan dengan takwa ni telah saya kongsikan dan telah kita fahami apa sebenarnya maksud takwa. Dan kita harapkan bila mana kita mendengar seruan-seruan takwa yang khususnya disebutkan dan diseru dalam khutbah-khutbah Jumaat, maka kita akan dapat menghayatinya lebih daripada sebelum ini. Iaitu kita dapat mengingat bahawa takwa ini adalah sesuatu perkara yang menjaga dan melindungi diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, apabila disebutkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang pertama yang dibacakan, hadis yang pertama sorry lah, bawa sikit, tak pernah tengok lampu. Hadis yang pertama ini berkaitan banyak perkara sebenarnya yang telah saya bacakan pada minggu lepas.
berkaitan dengan takwa, dan berkaitan dengan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang antara nasihatnya adalah benar-benar kita memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di akhir zaman ini sunnah-sunnah Nabi ini sudah menjadi sesuatu yang janggal, sesuatu yang ganjil. Hendak memakai kupiah, hendak memakai serban, pemakaian-pemakaian sunnah ataupun perbuatan-perbuatan sunnah ni sudah menjadi kekok dalam kalangan masyarakat kita. Sebab itu mereka yang mengekalkan dan mengamalkan sunnah ini mendapat ganjaran yang besar, kerana dia akan mengingatkan kita kepada Nabi SAW, dan seterusnya dia dapat memartabatkan sunnah Nabi SAW pada mata masyarakat. Dan penekanan kepada takwa ini mestilah seiring dengan perkara melakukan ketaatan dan menjauhi segala larangan. Menjauhi segala larangan. Sebab disebutkan pada ayat tadi, orang-orang yang buat kejahatan ni, apa kejahatan yang dilakukan adalah kemaksiatan lah. Kemaksiatan yang dilakukan, maka bagi mereka ini siksaan Allah yang sangat pedih. Sehingga diberikan kepada mereka azab dalam api neraka yang mana mereka akan kekal dalamnya. Khususnya mereka yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepada konsep ataupun pengertian maksiat ini, pengertian maksiat secara bahasa dia membawa kepada maksud membangkang ataupun melanggar perintah. Secara mudah kita dapat faham, ahli-ahli maksiat ni mereka yang melanggar perintah. Bukanlah ahli-ahli maksiat ni hanya mereka yang berzina. Itu yang dipahami oleh masyarakat kita. Melihat mereka yang berzina, ni orang buat maksiat. Gitu. Sedangkan mereka yang meninggalkan solat itu pun ahli maksiat. Namun tidak pun dilabel sebagai ahli maksiat, malahan mereka ini dihormati dan disayangi. Sedangkan orang yang meninggalkan solat ini adalah mereka yang hina daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dosa meninggalkan maksiat ini, dosa maksiat ini meninggalkan solat? Kerana solat itu merupakan kewajipan. Maka kewajipan kita melakukannya dengan taat. Maka bila mana dah diperintahkan kepada kita tetapi tidak dilakukan, maka menjadi dosa kepada mereka yang meninggalkan solat, iaitu menjadi ahli maksiat lah. Malahan dalam mazhab kita lebih keras dia punya label. Kalau kena sebut ahli maksiat ni masih okey lagi lah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada pandangan bukan lagi ahli maksiat, kafir. Lagi takut. Jadi sebab itulah kita kena sama-sama mengingatkan ahli keluarga kita, mengingatkan sahabat-sahabat kita, mengingatkan masyarakat kita terhadap solat ini. Kerana di akhir zaman ini, solat ini adalah satu perkara yang akan jadi janggal. Dan mungkin dalam komuniti kita, dalam kalangan kita, kita rasa solat ini masih lagi penting. Tapi kalau di tempat-tempat, tempat-tempat yang bandar, tempat-tempat yang banyak perkara-perkara yang melanggar perintah Allah, maka solat ni satu perkara yang alim ni kalau buat. Sampai tahap begitu. Ada satu tahap sampai tidak tahu melaksanakan solat. Sedangkan solat itu adalah kewajipan bagi setiap orang. Bukanlah satu kewajipan terhadap orang yang bergelar ustaz-ustazah sahaja. Dan ada juga golongan yang meninggalkan solat dan memilih solat-solat tertentu.
yang melakukan solat maghrib saja, solat zuhur sibuk kerja, jadi aku tinggal dululah, ataupun solat subuh lambat bangun, jadi meninggalkan solat subuh dan sebagainya. Maka di situlah kita dapat lihat bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman ini, orang yang tidak melakukan solat ini tetap Allah berikan nikmat. Tidak Allah kurangi disebabkan dia melakukan dosa tersebut. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita lihat dalam statistik top orang paling kaya di dunia, kebanyakannya memang bukan orang Islam lah. Malahan kumpulan-kumpulan Yahudi. Mereka yang memiliki harta yang banyak ni di dunia ni. Kerana apa? Kerana dunia ni bukanlah tempat untuk kita bersenang lenang dan bukan tempat yang dipandang oleh Allah. Kalaulah dunia ni dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka golongan-golongan kafirun tidak dapat cari makan. Itu dia punya poin. Tapi macam mana orang boleh lagi kaya daripada kita, hidup senang, malahan boleh menindas lagi orang-orang Islam dalam melaksanakan ketaatan. Kerana apa? Kerana dunia ini diibaratkan seperti air yang melekat pada jari apabila dicelup pada lautan. Terlalulah sedikit nikmat dunia nak dibandingkan dengan nikmat akhirat. Maka sebab itulah kita dapat sama-sama lihat bahawa perbuatan maksiat ini disebutkan secara istilahnya segala bentuk perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya, baik berupa perbuatan secara aktif, yalah, maksudnya perbuatan lah, maupun meninggalkan kewajipan, itu secara pasif dengan sengaja. Okey, mana kata dia tidak melakukan kewajipan pun menjadi ahli maksiat, malahan pula tambah-tambah lagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena faham konsep maksiat ni luas. Yang asasnya adalah mereka yang melanggar perintah Allah. Apa yang telah Allah perintahkan, maka bila dilanggar, mereka lah ahli maksiat. Dan sebenarnya banyak lagi gelaran-gelaran ahli maksiat ni asi, gelaran mereka yang melakukan maksiat. Namun ada beberapa gelaran yang lain seperti yang kita pernah dengar, fasik, munafik, kafir. Kafir ni memang teruklah mereka yang dah terkeluar daripada Islam dengan melakukan perkara-perkara seperti apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi itulah kita dapat sama-sama lihat bahawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ni bukanlah pengakhiran dalam hidup kita. Mana kata bila mereka yang sudah melakukan maksiat dalam Islam, dia ada jalan penyelesaian. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, berazam untuk tidak melakukannya, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan melakukan kebaikan di atas dosa yang telah kita lakukan. Mana kata bila mana kita lakukan dosa maksiat, maka kita gantikan dosa kita sebelum ini dengan perbuatan-perbuatan amal kebaikan yang boleh kita lakukan untuk menampung diri kita dan menggantikan masa kita tu dengan lebih bermanfaat. Kalau dengan orang kata apa, menonton televisyen ataupun melihat telefon itu boleh menyebabkan kita terjerumus dalam maksiat, maka kita gantikan dia dengan boleh jadi dengan membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab, membaca buku-buku ilmiah dan sebagainya. Maka itulah maksudnya menggantikan itu, supaya apa, kita tidak, orang kata bahasa modernnya, craving dengan perbuatan-perbuatan yang lama. Bila mana tidak digantikan dengan sesuatu perkara yang lain, maka boleh jadi kita akan mengulangi. Dan dalam Islam ni betapa
mulianya dan betapa rahmatnya hidup sebagai seorang Muslim ni. Kita melakukan dosa itu berulang-ulang, Allah tetap mengampunkan sekiranya kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Contoh di hari pertama kita melakukan maksiat, kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, maka di esoknya buat balik. Maka kita bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Maka kemudiannya kita lakukan lagi, maka Allah tidak akan serik untuk mengampunkan kita. Malahan kita manusia yang sebenarnya serik untuk memohon taubat. Kadang-kadang yang orang yang buat dosa banyak-banyak ni, kadang-kadang aku ni macam mana mau sudah minta bertaubat sebab nanti buat lagi. Tapi Allah tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengampunkan kita sekiranya kita benar-benar bertaubat. Dan benar-benar bertaubat itu adalah bergantung kepada diri masing-masing. Nah, boleh kita cakap, oh ini sudah bertaubat ni, tak boleh. Kita tidak tahu. Itu hati masing-masing. Ada orang berlakon mungkin masa beribadah, bukan berlakon lah, maksudnya dia nampak menangis. Ya Allah, aku mohon ampun, menangis-nangis. Tapi itu dari segi luaran. Wallahu alam. Ada orang tidak menangis pun, tapi dia minta maaf, doa macam tu, tapi dengan sebenar-benarnya ia bergantung kepada kesungguhan dan kebenaran kita dengan penyesalan yang kita lakukan. Itu yang taubat yang sebenar-benarnya yang akan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Maka pintu taubat Allah ni sangat-sangatlah luas. Maka bila mana kita menghadapi masalah, kita terlanjur melakukan dosa dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah putuskan harapan kita. Malahan Allah sentiasa membuka pintu rahmatnya untuk menerima taubat kita. Maka di situlah bahawa bukanlah menjadi alasan ataupun menjadi poin kepada kita, kenapalah aku buat lagi lah dosa lepas ni. Bukan. Mana kata dalam Islam ni semua ada solusi. Dalam Islam ni semua ada solusi dan semua ada penyelesaian. Namun solusi itu dapat dilakukan sekiranya kita semua dapat lakukan dan mengamalkan Islam dengan sempurna. Maka bila kita lakukan amalkan Islam dengan sempurna, maka insya-Allah kita akan sama-sama dapat menjaga diri kita daripada melakukan kewajipan dan meninggalkan kemaksiatan. Okey. Baiklah. Antara dosa-dosa maksiat yang boleh sama-sama kita ambil iktibar adalah seperti dosa yang paling besar yang memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampunkan, iaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sejahat mana pun seseorang itu, sebagaimanapun perbuatan yang pernah dia lakukan, janganlah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kepada syirik ini adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain daripada Allah, meletakkan hak Allah terhadap makhluk. Contohnya rezeki. Rezeki semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gaji dan segala yang kita terima melalui pekerjaan yang kita lakukan, itu semua datangnya daripada Allah. Namun itu hanyalah asbab. Sebab itulah jangan sampai satu tahap kita takut meninggalkan, takut untuk kehilangan rezeki disebabkan makhluk. Sebab itulah kita kena ingat bahawa hakikat rezeki ini memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana disebutkan hakikatnya, kita berusaha, itu pun sebenarnya asbab kepada rezeki. Berusaha. Mana kata ada golongan manusia yang tak empat usaha dia dah dapat rezeki. Lahir-lahir anak jutawan, lahir-lahir anak menteri, kaya lah kan. Itu makna kata ada yang dah ditakdirkan tanpa usaha, dah Allah takdirkan rezeki dia kaya. Maka ada golongan pula yang kita lihat, mereka ini pagi, petang dan malam berusaha bekerja, membanting tulang untuk mendapatkan sumber rezeki. Namun rezekinya itu takat-takat itu je. Maksudnya
Dia usaha yang sangat-sangat banyak, namun rezekinya dah ditetapkan sekadar itu, maka sekadar itu saja. Sebab itulah kecukupan itu merupakan nikmat yang besar. Ada orang gaji 10,000, 20,000 pun dah cukup juga. Gaji duit dalam bank juta-juta pun dah cukup juga. Kalau makna anda cukup ni, orang yang sudah gaji berjuta-juta ni dia tidak kerja, enjoy lah, banyak sudah duit. Tapi malahan mereka yang gaji yang besar, simpanan yang banyak ni, mereka lebih lagi masa mereka dihabiskan dengan bekerja mencari lagi sumber-sumber pendapatan yang dirasakan sumber-sumber pendapatan itu akan diguna pakai sehinggalah perakhiran hidupnya. Sebab itu kita dalam Islam kita bersifat sederhana, malahan bila diberikan rezeki yang lebih, kita boleh manfaatkan dia bukan sekadar untuk diri sendiri, kita boleh memanfaatkan dia untuk masyarakat yang memerlukan dan sebagainya. Sebab itu ada golongan kita kena berhati-hatilah dengan konsep rezeki ini. Hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak mutlak Allah. Tidak boleh kita menyatakan ataupun menjadikan makhluk ini sebagai pemberi rezeki kepada kita. Dia yang bayar gajiku, tak boleh. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Secara asbabnya boleh, tapi bila mana kita dah meletakkan ini sebagai satu matlamat makhluk, maka itu yang boleh membahayakan kita, dan boleh jadi kita mengatakan satu perkara yang boleh menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Perbuatan dosa yang lain seperti membunuh, membunuh tanpa hak, termasuk juga dengan bukan sahaja membunuh manusia, membunuh makhluk, membunuh binatang, mestilah dengan cara yang berhikmah ataupun cara yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita boleh lakukan dia dengan zalim dan sebagainya. Perbuatan sihir, mereka yang mendatangi bomoh, itu pun sudah tidak diterima amalannya. Mendatangi bomoh ni dosa mendatangi sahaja, amalan tidak diterima. Tetapi mereka yang mendatangi bomoh-bomoh ni dengan percaya kepada apa yang dikatakan, itu dah menjadi syirik. Itu yang bahaya tu. Sebab perkara-perkara ini perlukan kepada ilmu dan perhatian kita, kerana boleh jadi perkara ini akan berlaku dalam diri kita. Mungkin tidak kena lagi, okey lah. Tapi bila kalau kena sudah gangguan jin, sihir dan sebagainya, di situlah mau mencari, adakah ustaz yang dapat merawat? Di situ. Tiba-tiba pula golongan-golongan bomoh moden sekarang ni ustaz-ustaz juga. Itu yang bahaya. Mana ada bomoh sekarang ni pakai pelik-pelik, pakai rantai apa. Sekarang pun bomoh pun ustaz juga, berkupiah juga, berjanggut juga. Jadi kita nak kena kenal pasti pula mana satu perawat Islam, mana satu bomoh yang tidak mengikut syariat Islam dalam rawatan. Maka banyak perkara-perkara ini melibatkan dosa-dosa yang berbahaya, yang boleh jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dilakukan tanpa kita sedar. Dan meninggalkan solat ni antara top 5 meninggalkan solat ni antara dosa yang besar. Bila mana kita meninggalkan solat, maka cepat-cepatlah kita mengqadakkan balik solat, khususnya solat yang fardu. Memang solat fardu je lah yang kena ganti. Solat sunat kalau tinggal memang nak payah ganti je lah. Maka menjadi kerugian. Menjadi kerugian kepada kita bila mana kita meninggalkan solat tersebut. Tatkala Allah telah menjanjikan kita untuk hidup 50,000 hari, contoh kan. Sebab kita kena faham, ajal kita dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ambil konsep sebagai kita kira dari sudut ukuran hari, tak payah kira tahun lah. Kalaupun umur kita kira umur tahun kan,
30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau kita kira umur kita dalam konsep hari, contoh Allah beri kita 50,000 hari. Dalam 50,000 hari itu kita meninggalkan berapa sudah solat sunat? Contoh kita ambil solat sunat subuh. Daripada 50,000 hari Allah berikan berapa hari sahajakah yang kita lakukan? Maka kita akan rasa, ruginya. Daripada 50,000, 1,000 saja aku boleh, 1,000 hari saja aku buat. Rasa macam banyak lah. 1,000 hari. Tapi kalau kita kira, dah ni solat sunat subuh yang ke 1,000. Banyaklah orang rasa. Tapi kalau kita tahu hakikat ajal kita, maka kita dapat buat perkiraan bahawa banyak sebenarnya masa yang Allah berikan. Nyawa ini Allah berikan kepada kita, namun tidak dapat kita manfaatkan masa. Sebab itulah dalam surah Al-Asr, Allah menyebutkan bahawa manusia ini berada dalam kerugian disebabkan masa-masa mereka ini dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, dengan meninggalkan perkara-perkara sunat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, poin masih lagi dalam hadis yang pertama, menekankan kita kepada konsep takwa dan sama-sama kita menjauhi segala larangannya. Okey, menjauhi perkara-perkara yang dilarang, malahan perkara-perkara itu dapat memberi ancaman kepada kita di hari akhirat dengan siksaan-siksaan yang pedih. Maka sama-samalah kita berazam dan sama-samalah kita usahakan untuk meninggalkan dosa-dosa maksiat ini, kerana besar pahala mereka yang meninggalkan dosa dan maksiat ini. Banyak hadis menyebutkan tentang kelebihan mereka yang meninggalkan dosa dan maksiat. Dan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dan memastikan kita hidup dalam keberkatan dan rahmatnya. Dan moga-moga kita semua dapat menjaga diri kita, ahli keluarga kita dan rakan-rakan kita serta seluruh penduduk masyarakat, khususnya di Labuan, umumnya di seluruh dunia, untuk kita jaga Islam dengan sebaiknya. Islam itu sudah sempurna, namun di mata masyarakat, khususnya mereka yang bukan Islam, mereka menganggap Islam itu tidak sempurna disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dan tangan-tangan orang-orang Islam. Sebab itulah ada ulama yang mengatakan bahawa hendak mengenali Islam, kenalilah Islam melalui ilmiah, melalui kitab-kitabnya, melalui pembelajaran. Janganlah kenali Islam melalui orangnya. Sebab boleh jadi orang itu tidak sempurna dan boleh jadi orang itu tidak mengikut dengan sebenar-benar perintah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita jadikan ini sebagai peringatan dan muhasabah kita, dengan berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.